Beli. Okey, semua ni aku beli ya. Alright, kita tengok kita dapat apa hari ni. Hui. Hi guys, nama saya Gordon, The Great Hobbyman. Dan hari inilah kali kedua saya datang ke Al-Ikhlas Section 7 Shah Alam ni untuk buat shopping diecast lagi. Sebab diorang ada promosi mystery box lagi dah. Bermula daripada 30 Oktober sampai ke 2 November. Korang hanya perlu belanja RM100 dalam satu receipt je, dah boleh dapat mystery box dah. Untuk diecast ni nak belanja sampai 100 memang sangat senang. Mai aku demo. Dah settle. Supra ni pun dah 100 lah. Okey, kita start dengan ni dulu. Tengok apa kita dapat nanti. Alright, tengok dapat apa. 1621. Okey, jom kita tengok. Right, kita tengok kita dapat apa hari ni. Hui! Ini F1 ni. Ni tak macam hari tu. Ni tak boleh main koyak macam tu je. Ni barang rare ni. Siapa aku koyak macam itu? Aku nak koyak ke tak ni? Hari itu RIP guys. Okey lah. Aku kisah apa? Aku kan The Great Hobbyman. Alright, kita tengok pula Oracle's Red Bull F1 ni. Penggunaan warna dia sangat menarik ya. Dia lebih fokus kepada warna matte colour. Lepas tu water slide yang dipakai tu memang nampak sangat details lah. Terutamanya lambang Tag Heuer dia tu. Dia punya Red Bull. Lagi dia punya tayar tu dia rubber tau. Okey, untuk GR86 ni dia punya metallic tu nampak sangat glossy lah. Saya sangat suka lah ya. Lepas tu sama jugalah Mini GT punya water slide decals memang nampak sangat cantik. Lagi satu kalau kita perhatikan kat dia punya carbon fiber hood dia tu memang nampak macam carbon fiber lah. Dia punya details untuk carbon fiber tu boleh tahan lah. Seterusnya kita ada Toyota Supra dari Artworks. Dia datang dengan satu kotak display akrilik macam ni untuk display Supra korang. Siap ada dia punya plate kat sini. Memang cantik plate dia tu. Boleh buka tau dia punya kotak akrilik ni. Kita nampak kereta Supra ni samalah. Saya sangat suka dia punya details, terutamanya dia punya splitter carbon fiber. Dan dia punya lampu depan tu memang nampak kristal lah, memang nampak cantik lah. Lepas tu dia punya intercooler boleh nampak intercooler lagi tu. Ni details dia memang cantik. Tapi yang ni yang mahal lah. Dia punya lampu belakang pun lain macam guys. Okey, semua ni aku beli ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.